Okey, Husin malam ni kita nampak kemampuan Husin lah untuk cover Husin sendiri macam mana dia boleh bawa lagu dan memang secara dia memang menyanyi. So macam mana pandangan Dari untuk dari segi sudut kita dapat tahu kebolehan dia menyanyi daripada dia umur 10 tahun. Apabila kita naik kereta dia duduk sebelah tengah, mak dia duduk, saya bawa kereta, dia akan nyanyi lagu-lagu. Mana saya tidak lagi mengusurkan dia jadi seorang penyanyi. Tetapi dia ada suara, kita tak payah ajar dia sendiri boleh mengalunkan lagu dengan baik. Maka kenapa kita tidak sokong dia? Kenapa Husin baru tak masuk program macam ni? Sebab ni memang you tengok sepupu-sepupu juga masuk macam-macam pertandingan dan juga menyanyi. Macam mana nak masuk? Macam mana nak masuk ni? Apa? Nak masuk pertandingan macam ni kan? Tengok ibu sepupu dah memang dah menyanyi, dia keluar sana dia kepada artis. So macam mana lah? Kenapa dah masuk? Baru dah start. Sebab itu semua rezeki Allah. Dia bagi dulu saya belajar habis dulu, diploma dulu, baru dia bagi inilah program ni. Sebelum ni Husin memang tak pernah masuk apa-apa competition ke? Sebelum ni saya pernah try sekali. 2 kali saya try. Saya try dekat Suka TV time tu. AC Mizal punya kan. Lagi yang kedua saya try 1 in Million. Saya saja try nasib ni lah. So maknanya memang Husin dicukir makan memang dah lama dah boleh menyanyi. So maknanya sekarang ni ada perancangan tak dalam masa terdekat untuk buat single? Sebab dia memang sebab dia fahamkan Husin juga ada basking buat basking juga Itu saya cuma ganti je, seronok-seronok member kerja kan. So memang ada tak perancangan lah, ada lagu ke, memang ada lagu Husin ke macam mana? Rancangan tu dah, kalau dah situ dah pergi jalan haluan dia nak menceburi dalam bidang industri muzik. Saya memang ada perancangan untuk dia. Siapa yang dah jadi penyanyi cicak kan tak ada nak looking forward untuk buat single apa semua kan, mesti dia pun ada kan itu. Kami akan beri sokongan yang sepenuh. So minggu depan lagu Uji Rashid kan? Ya betul. Memang pilih ke macam mana tu? Itu bapak saya yang pilih. Sebab lagu tu boleh kenalah saya punya tone. Saya tahulah sebab saya anak dia kan. Dia pernah menyanyi lagu tu tak? Saya pun pernah nyanyi lagu tu. Basking pun pernah lagu tu. Tapi jangan lupa ya, lagu tu Datuk Jamal Bilas separuh akhir bintang yang dia buat lagu tu tau. Ya. Pak Ya boleh kongsi keadaan ayah kita untuk satu terlihat tadi bagaimana keadaan ayah boleh ke untuk selama sepuluh minggu InsyaAllah saya doakan memang bapak saya dapat menghadiri lah. Kalau tak dapat rehearsal pun menghadiri saya punya show hari Ahad pun jadilah. Itu je saya minta. InsyaAllah bapak saya okey. So Pak Ya sini macam mana Pak Ya? Keadaan Pak Ya sekarang? Keadaan kritikal lah. Tapi kita semangatkan demi korban untuk anak. InsyaAllah saya semangatkan diri saya. Boleh Pak Ya kongsi sakit apa tu? Paru-paru tahap 4. sekarang rawatannya macam mana? Rawatan ni insyaAllah saya pergi. Supaya ni saya kata pasal susun di hospital balik lah. Untuk dapat menjalani rawatan seterusnya. So Pak Ya sekarang memang admit kat hospital. So untuk program ni keluar kejap macam tu? Tak ada, saya tak nak. Saya tak nak, saya ditahan di ward, saya tak nak. Saya nak selesaikan usaha dulu. Saya tak mau. Memanglah nyawa tu lebih penting sebenarnya kan. Tinggal lagi masalahnya saya korban untuk dia. Last sekali untuk you mungkin mesti dah ada peminat baru sebab last style rancangan ni kan. So apa nak cakap mereka yang untuk setia menyokong Husin sampai ke akhir macam mana? Kepada peminat yang baru minat saya nak ucapkan terima kasih sebab benda ni semua Allah aturkan. So saya akan buat yang terbaik je lah untuk peminat saya. Itu saja. Terima kasih.